Lepas kita dah masuk je tu, kita kasi pump jalan dulu. Okay, kasi on dulu. Lama sikit, off balik. Lepas tu on balik. Bagi minyak dia sampai ke depan lah. Nanti kita start. Okay, ada lengan sikit lah. Ada ringan sikit. Tapi, check engine dia menyala lah. Okay. Jadi, kalau menyala, kita ada special tool lah. Ada tool dia. Okay, untuk kita matikan lah. Tapi kita off dulu engine. Senang sahaja cara guna dia. Cocokkan sahaja pada OBD. Cocokkan sahaja. Okay. Okay, lepas tu kita on kunci. Okay, sampai dia menyala. Sampai on lah HCC lah. Lepas tu kita buka kat handphone ni. Kita buka kat handphone ni. Kita buka Bluetooth. Okay, Bluetooth kita buka. Kat sini. Scan ni. Scanner ni. Tekan scanner ni. Lepas kita tekan. Lepas tu dia akan detect lah. Okay, dia akan carilah apa masalah. Okay. Okay, lepas dah settle semua tu, kita tekan sini. Okay. Bahagian sini kita tekan. Okay, lepas tu kita nak tengok masalah lah, kita tekan ni Okay, lepas tu dah right 2, kita tekan lagi ni. Pap, dia akan keluar lah apa masalah tadi tu Jadi sekarang ni, kita kalau nak tahu apa benda masalah ni, kita tekan saja sini. Ni akan keluar Google lah. Apa masalah? Kita tekan image. Apa benda masalah? Okey, yang ini steering ni tak ada kena-mengena. Mungkin dia keluar coil, tak apa. Kita back balik. Buang satu lah. Okey, jadinya dah okey lah. Jadi clear lah. Kita buang dia punya masalah, tengok kat sini. Check engine akan hilang lah. Okey. Jadinya kita off balik, kita on. Yang ini kita tekan back Tekan terus keluar Matikan. Okey, kita start. Okey, kat sini masalah pun selesai lah, hilang lah. Okey, hanya menggunakan tool murahan ni lah. Okey, untuk tool ni.